Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal daripada blog wikicara.org. Hari ini saya nak kongsikan satu cara, iaitu cara untuk membeli di Lazada dengan membuat pembayaran melalui CIMB Click. Ini adalah permintaan daripada beberapa orang penonton di channel saya, yang mana dia minta saya untuk tunjukkanlah cara untuk membeli di Lazada menggunakan pembayaran CIMB Click. Okey, sebelum tu saya dah pilih dulu barang yang saya nak beli untuk demo ni. So kali ni saya nak beli sunshade untuk kereta saya lah. So jika anda belum ada akaun, anda boleh buat akaun. Boleh tengok video saya yang sebelum ni. Di link di bawah saya ada kongsikan link untuk cara daftar di Lazada lah. Kemudian anda juga boleh mendapat rebate dengan menggunakan Shopback. Link juga ada di bawah description. Dan jika dua perkara ini anda dah lakukan, anda boleh terus ke step yang saya nak tunjukkan pada kali ini lah. Okey, jika anda dah pilih apa anda nak beli, anda terus tekan add to cart. Okey, item has been added to your cart. So harga adalah RM52. So jika dah tak ada nak beli apa-apa benda lain, kita tekan check out. So jika anda belum letakkan address, anda boleh letakkan address ni, boleh add another address. Jika dah so untuk kali ni shipping free, just continue lah. Jika anda tak ada address, anda perlu add address lah. Continue. Okey, sebelum saya pernah tunjukkan cara membeli menggunakan kad kredit ataupun debit card. Okey, lepas tu saya juga ada tunjukkan cara membeli menggunakan 7-Eleven. So kali ni saya nak gunakan online banking lah. Okey, anda hanya perlu tekan online banking. So anda boleh pilih daripada 6 ni lah: Maybank, CIMB Click, Hong Leong Bank, Public Bank, M-Bank dan RHB. So untuk kali ni saya nak tunjukkan menggunakan CIMB Click. Caranya untuk semuanya adalah sama, cuma yang membezakan akaun anda ada akaun mana. Jika anda ada akaun Maybank, anda guna Maybank. Macam saya ada CIMB Click, so saya menggunakan CIMB Click lah. So tekan CIMB Click, place order. So bila ni keluar, anda terus tekan make payment. So dia akan bawa anda ke website CIMB Click lah. Masukkan ID anda. Okey, so dia akan terus tengok payment ID, berapa yang perlu kita bayar lah. Dia automatic masukkan nilainya, kita perlu bayar. Kita just perlu tekan submit. So bila tekan submit, dia akan minta kita untuk masukkan nombor TAC ni, ataupun macam security code lah. So kat sini kita boleh request via mobile ataupun SMS. So saya biasa pilih TAC and on SMS lah. So kita tunggu dekat telefon kita yang didaftarkan dengan CIMB Click, TAC number tersebut lah. Biasanya dalam masa beberapa saat lah, dalam 10-15 saat kita akan dapat satu SMS. Ok, sekarang dah dapat. So masukkan terus TAC number dia dan terus tekan submit. So successful. So ok lah, tak ada masalah. So bila dia processing, jangan tekan apa-apa lah, biar dia sendiri refresh, sendiri kembali ke order lah. So bila dah berjaya, dia akan congratulations, we receive your order lah. Dan dia akan bagi dalam masa 7 hingga 10 hari. So settle itu sajalah. Mudah kan? Jika anda nak membeli di
Lazada menggunakan CMB Click memang sangat mudah. Memang saya pun selalu menggunakannya. Cuma pastikan bahawa ada duit lah dalam akaun anda. Jika tak ada, memang tak boleh guna lah. Okey, itu saja daripada saya untuk kali ini. Jika ada apa-apa kemusykilan, boleh nyatakan di ruang komen. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Jangan lupa juga untuk lawati blog saya di www.wikicara.org. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.